Untuk projek Kota Warisan Perai ini sebenarnya adalah untuk mengangkat warisan lama dan juga sejarah lama yang ada di kampung ini. Dan sebenarnya 5 kampung ini mempunyai sinonim yang sama, iaitu berkongsikan satu sungai yang sama, iaitu Sungai Perai. Pada hari ini, 29 November 2025, kami mengadakan program iaitu merupakan salah satu projek under geran Think City, iaitu Seberang Perai Small Town. Dan kami juga merupakan salah satu penerima geran daripada Think City. So hari ini kita adakan program pra-peluncuran Kota Warisan Perai yang dianjurkan oleh NL Tours yang merupakan kita punya penerima grant, di mana hari ini kita kumpulkan juga penerima-penerima grant kita daripada USM, PIFWA, PEM Bumi dan yang lain untuk sama-sama hadir dan melakukan pameran. Terima kasih Team City kerana beri dana pada kami, kepada Persatuan Nelayan Pantai Pulau Pinang untuk kami promosikan produk kami dari Hutan Pelok, jus Berembang dan jus Berembang. Kami berterima kasih kepada Team City kerana memberi peluang kepada kami untuk menyertai program Kota Warisan Perai. Dan kami ingin membantu mempromosikan Kota Warisan ini menjadi satu produk pelancongan dan dapat menikmati keadaan perkampungan ataupun sejarah di Kota Warisan ini. Program pembersihan sungai ini sangat penting bagi menjaga kebersihan alam sekitar, kebersihan sungai, kebersihan air kita, memandangkan sungai ini digunakan sebagai sumber pendapatan kepada nelayan. Sebenarnya projek Kota Warisan Perai adalah salah satu produk pelancongan baru yang menjadi sesuatu signifikan kepada Kota Perai ini yang melibatkan 5 kampung, dan di sini adalah kampung induk iaitu Kampung Labur Banting. Selain daripada itu, kampung seperti Kampung Terus, Kampung Pekalan Macang dan Kampung Air Hitam Dalam yang merangkumi dalam satu Kota Warisan Perai. Dua-dua ni kami proses dia menggunakan kayu api dan tidak menggunakan sebarang gula putih langsung. Cara pembuatan dia cara yang orang dulu-dulu buat. Rasa dia pun masih lagi cara dulu-dulu. Saya merupakan ketua pasukan Dr. Planet. So kami ni sebenarnya merupakan satu kesatuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai sains, teknologi dan juga matematik. We want to increase the awareness of STEM di kalangan orang awam lah khususnya. Pengalaman 21 tahun dalam kraftangan yang bermula dengan kraftangan getah. Saya buat kraftangan straw, kraftangan manik, kraftangan siput, bunga kawat bulu yang paling baru. Hari ini diadakan program pra-peluncuran Kota Warisan Perai. Diharap sejarah-sejarah lama ini dapat ditimbulkan semula maklumat-maklumat tersebut supaya sejarah ini tidak hilang daripada generasi-generasi yang akan datang. So seterusnya mungkin kita akan teruskan dengan aktiviti-aktiviti promosi pelancongan, dan seterusnya kita akan ada satu program penutup dan peluncuran penuh Kota Warisan Perai yang akan diadakan kemudian. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Think City sendiri kerana memberi saya geran dan membolehkan saya untuk membantu saya membangunkan kampung-kampung yang ada dan mewujudkan salah satu produk pelancongan yang baru, iaitu Kota Warisan Perai.